Macam tadi Nick cakap lah pasal ibu bapa dia push dia punya kemahuan dia back then, tapi dia tak berjaya. So now dia suruh anak-anak dia yang 4-5 orang tu untuk gantikan dia. Maybe ayah nak jadi doktor tak dapat, dia suruh anak sulung jadi. Maybe isteri ataupun ibu nak jadi lawyer tak dapat, dia suruh anak nombor 2 pula. Lepas tu yang anak 3-4 pula maybe tak abai. Okay, tapi kita nak masuk sikit topik sambung belajar atau jalan alternatif lah. Sebab sekarang ni masih lagi ada mindset. Walaupun Tuan Nick sendiri cakap pasal psychometric semua tu, itu yang kita boleh subscribe. Tetapi ramai orang kat luar sana macam ada lagi mindset di mana kalau tak masuk universiti, masa depan gelap. So, adakah this mindset ni masih relevan ke pada zaman-zaman sekarang ni? Tak masuk universiti, masa depan gelap. Saya betulkan sikit. Tak sambung belajar, masa depan gelap. Tak sambung belajar. Okay. Belajar boleh jadi universiti, boleh jadi kursus pendek, kursus jangka pandang, boleh jadi kursus kemahiran, which is TVET. So, tak sambung belajar, masa depan gelap, yes. Tak masuk universiti, masa depan gelap, belum tentu. Alright. Kita masuk sikit. Lepasan SPM ni, aliran universiti tu ramai tahu kot. Very mainstream. Betul. UPU, matrix, and then diploma, kemudian degree. Kalau nak skip, boleh terus kepada degree, master dan sebagainya. Dalam dunia corporate Malaysia, tak boleh dinafikan. Ada degree is a must untuk anda naik ke arah lebih tinggi. Kalau tak anda sangkut kepada level exact. Nak naik seni exact, you need to base pengalaman only. Ataupun nak naik managerial, lagilah perlu sampai orang sambut MBA dan sebagainya. So, dalam konteks Malaysia, we have to admit, ada degree at least kena ada if you are to progress in corporate environment. Dalam technical environment, jadi technical specialist, kemahiran lebih. Kemahiran sijil, professional. Anda ada sijil 1, sijil 2, boleh buat kerja, pengalaman kerja, ada ada track record, 3 tahun, 4-5 tahun, you are good to go. So mana kata, dari segi gaji ke career progress, 2 path yang agak berbeza. Ini academic, managerial, corporate wise, ini adalah technical wise. Now, kemahiran ni belajar kat mana? Banyak. Ada, result bagus, pergi masuk MTUN, Malaysia Technical University, ada 4 kat Malaysia. Result sederhana, boleh masuk Giat Mara, KPTM, ada ILKM. Result kurang bagus pun ada di tempat yang sama, college community, dia akan memberi kemahiran. Kemahiran apa? Teknologi ada, kimpalan ada, ekon ada, seniman gubah bunga sebagainya ada, kulineri ada. So all those memenuhi 9 jenis kecerdasan tadi. Kalau yang pandai akademik, dia pergi ke universiti. Yang pandai lain-lain, ini option anda. Cuma saya nak sebut di sini adalah kita nak jadi negara maju kan? Betul. Bila kita sebut negara maju, apa bidang yang sepatutnya ramai? STEM Sains, teknologi, engineering, math. Cuma ramai sekarang makin mengelak ke arah STEM. Kalau kita tengok data 400,000 yang ambil SPM yang tahun ni. Berapa yang ambil STEM? Mana kata yang ambil fizik, kimia, bio. Which mean they can pursue STEM lah. 20% plus minus. Apa berbanding dengan tahun-tahun lepas? 3 tahun ke belakang lebih kurang sama. 20% sebelum tu lagi tinggi. I see. Now, isunya STEM ni ada cabaran dia. Susah lah nak score. Baik. Adakah sebab itu orang mengelak? Kalau orang mengelak sebab tu, dia perlu diurus. Kalau tak, negara akan rugi nanti. Sebab kita nak negara maju, tenaga pakar, AI, data center sebagainya. Tapi tempatan ni, manpower tempatan mengelak daripada STEM. Habis lah. Last sekali, tenaga luar masuk. Import lah. Baik. Daripada 20% je yang join STEM, concern saya adalah 18% ke 20% gagal. Ataupun masuk gagal adalah skor dia D dan ke bawah. Dia takkan boleh sambung. Sebab minimum kena C. Tinggal 80%. Baki 80% ni, ada yang sangkut dekat IPT, ada yang tukar kos daripada sains pergi sastra, ada yang culture shock dekat zaman belajar tak boleh nak skor, ada yang masalah kewangan, which is masalah kewangan antara faktor utama. Kalau saya rujuk data, 39.5% yang sebut kewangan adalah masalah utama, dia tak sambung belajar, tak kisah result dia macam mana. This one is from Fianco 2023, baru lagi 2 tahun lepas. Saya cross check 2-3 research, dia antara nombor 1 paling penyebab utama kewangan, tak sambung belajar. Now saya fikir, right, saya compare dengan negara lain. Negara lain rupa-rupanya kita adalah 40% saja orang yang sambung belajar lepas SPM. 40%. Compare dengan Itali, 28%. Rendah Kita perform lah. Nampak macam tu. Namun yang kita terlepas pandang adalah
Ada orang dia kerja dulu, dia sambung belajar kemudian. I see. Dalam tempoh 25 ke 35 umur dekat negara luar, kadar yang melanjutkan pelajaran sangat tinggi sampai separuh. Cuma yang tu saya tak jumpa kat Malaysia. So it means kalau anda nak kerja dulu pun okey, tapi belajar jangan berhenti. Ambil belajar hujung minggu 3 tahun dapat diploma, tak apa, jalan. Because at the end of the day, anda perlukan kemahiran itu, sijil itu, sebab konsep Malaysia memerlukan cert tu baru boleh apply. Unless you go for your own business lah. Setakat tu boleh